Boleh gelombang merah tak malam? Gelombang! 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 Baca baru baca. Baca baru baca. Baca. Steady kata. Mengetok Kelantan. Mengetok Kelantan. Okey, satu tepukan. Terima kasih. InsyaAllah akan berdiri dan mengangkat tangan supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak kekal sebagai Perdana Menteri Malaysia. Tapi kalau kita pilih calon PAS menjadi ahli parlimen baca, bila dia pergi parlimen, dia bukan lagi merupakan calon PAS, wakil rakyat PAS, dia akan menjadi wakil rakyat pakatan. Dia akan memilih, agenda pertamanya memilih seorang Perdana Menteri. Saya yakin mereka ini kerana terikat dengan pakatan, kerana terpaksa mengikut telunjuk DAP, maka calon yang akan dipilihnya ialah daripada kalangan pakatan. Mungkin Anwar Ibrahim, mungkin Lim Kit Siang, mungkin Kapar Singh, mungkin Lim Guak Eng. Jangan sekali-kali kita kemudiannya merasakan itu bukan pilihan kita. Jadi sebab itu saya katakan bahawa pilihan raya yang ke-13 ini cukup penting. Kita bukan sahaja memilih antara UMNO dan PAS. Kita memilih antara Barisan Nasional dan Pakatan. Kalau pilihan raya yang dulu, siapa pun yang menang di Bacok ini, siapa pun yang menang di Kelantan ini, ia pastinya Perdana Menteri kekal daripada kalangan Barisan Nasional. Tapi hari ini, oleh kerana ada gerakan untuk menjatuhkan Perdana Menteri kita, maka pilihan raya hari ini cukup penting. Sebab itulah adik-kakak, kita kena fikir panjang. Dan saya tengok ramai-ramai hari ini akan memberi sokongan supaya kerajaan Barisan Nasional kekal sebagai pemerintah negara kita. Untuk semua tetamu, rakan-rakan sahabat yang hadir pada malam ini. Jadi bagi pihak majlis, sepatutnya menjemput masyarakat semualah. Semua sekali adik-kakak boleh menikmati hidangan yang disediakan. Semangat kita